Assalamualaikum, what's up everybody? Anda bersama dengan saya Bro Faizal from iFikir English. Welcome to the session. So before we continue the session, saya nak tanya, adakah anda boleh dengar suara saya dengan jelas? Okay, kalau boleh dengar, please let me know. Okay, kalau clear comment, clear bro. Okay, welcome to Simple English Dialogue. So malam ni kita akan go through another Simple English Dialogue yang anda boleh gunakan waktu kerja. Okay, so bila kita nak improve English, mungkin anda sekarang ni tengah nak cari kelas ataupun program yang boleh bantu anda. Mungkin anda tengah cari training. Sebab mungkin dah masuk ke hujung tahun, nak masuk ke tahun yang baru. So anda mungkin dah lama dah ada masalah dalam bahasa Inggeris ni. Anda mungkin ada masalah nak bercakap, masalah nak buat presentation, mungkin masalah nak tulis report, sometimes nak reply message dekat mungkin WhatsApp, email pun ambil masa. Okay, dan benda tu dah lama dah mengganggu anda dan anda tak suka dengan benda tu. So anda nak buat perubahan. So anda berada di tempat yang betul. Okay, so before we continue, saya nak tanya, kalau anda boleh dengar suara saya dengan clear, minta anda komen. Clear bro? Okay, so welcome to the session. Malam ni kita akan go through another Simple English Dialogue bersama dengan saya. Okay, so before kita continue, saya nak share satu true story. This is what I've been doing dalam live session untuk nak tunjukkan sebenarnya kalau anda ada masalah sebegini, then you need to do something. Okay, boleh saya kongsikan? Alright, kita tengok. This is actually a true story. Okay, saya tunjuk yang ni pula. Sekejap Alright. So this is a true story. From one of our students. Waktu dia mula masuk dulu, dia kata, saya mula sedar bahawa saya perlu baiki kemahiran komunikasi saya dalam English apabila saya mula bekerja di syarikat yang mempunyai 95% pekerja berbangsa Cina. Okay, Samsung ni one of the biggest companies in the world. Dekat Malaysia ni pun besar. Kalau tak silap saya, kilang dia ada di Kelang kalau tak silap. So dia kata 95% berbangsa Cina dan mereka menggunakan bahasa Inggeris sebagai bahasa komunikasi harian. Maksudnya bila dia bekerja, people around him memang menggunakan English. Anda ada tak yang macam ni? Dalam keadaan macam ni. Maksudnya bila dia masuk ke company tu, dia tak ada option. Dia tak ada pilihan untuk hanya nak guna bahasa Melayu saja sebab people around him are using English. And then dia kata, sebelum ni, saya selalu mendapat A dalam subjek English. Maksudnya masa belajar dulu, mungkin masa sekolah, dekat universiti, selalu dapat A je English ni. Tapi dia kata, saya mula sedar yang in theory, saya okay. Tapi bila in real life situation, saya sangat kaku dan kemahiran bercakap saya sangat lemah. Ini yang dia bagi tahu. Okay, ada tak mungkin anda dekat sini yang ada isu yang sama? Mungkin masa sekolah dulu bagus perform dari segi skor, grades memang bagus. Tapi bila pergi pada praktikal, dia kata dia sangat kaku dan kemahiran bercakap saya sangat lemah. Ini telah menghadkan saya untuk membuat kerja harian saya. So dalam konteks kawan kita ni, maksudnya dia mengganggu tugasan. Okay, day to day activities. And then dia kata, rakan sepejabat saya juga tahu tentang kelemahan saya dan membuatkan mereka cuba elak nak berkomunikasi secara langsung dengan saya. Sedih tak? Kalau ini berlaku dekat anda, sedih tak? Ada tak yang mungkin dekat sini ni ada masalah macam ni? So definitely saya yakin, kalau ada, anda tak nak biarkan benda ni berterusan. Anda nak buat sesuatu. So that's why anda berada dekat sini hari ni. So kalau anda sedang cari kelas, nak tengok program apa yang sesuai supaya anda boleh improve English anda dengan cepat, anda berada di tempat yang betul. Okay. So ini adalah one of our students yang share dengan kami waktu dia mula-mula join dulu. Okay. So boleh kita pergi kepada kita punya dialog hari ni? Okay, kalau boleh komen. Let's go bro. Okay, saya nak check. Dengar tak suara? Alright, nice. Okay, so ini conversation kita hari ni. So conversation hari ni adalah antara bos dan juga Saiful. Okay, so ada dua orang yang terlibat dalam conversation ni. Bos dan juga Saiful. Okay, so situation dia adalah
Saiful ni dapat komplain. Dapat komplain last week daripada mungkin klien. Okay. So, anda dengar dulu. Saya go through. And then lepas tu anda ikut. Boleh? Okay. Dengar dulu Saiful, why did you get a complaint last week? And then Saiful cakap, bos dia cakap macam tu. Maksud dia apa? Saiful, kenapa dapat complain last week? Kenapa awak dapat complain last week? And then Saiful cakap, I apologize boss. I didn't deliver the package on time. Minta maaf bos, saya tak hantar package tu ikut masa. And then bos dia tanya, what happened? Apa yang jadi? And then Saiful pun jawab, actually, my motorcycle broke down on that day. Sebenarnya motor saya rosak hari tu. And then bos dia cakap, I see. So, did you fix it? So, bos dia kata, oh ya ke? So, dah baiki dah motor tu. And then Saiful cakap, yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Saiful kata, jangan risau, bos. Dia takkan berlaku lagi. Okay. So, itu anda dah dengar. Sekarang ni saya cakap and then anda ulang. Please, you need to repeat after me. Okay. Sekarang ni saya sebut and then anda ulang. Saiful, why did you get a complaint last week? Okay, ulang. Saiful, why did you get a complaint last week? Okay, dah ulang. Alright, terbaik. Okay, next. I apologize, boss. I apologize, boss. I didn't deliver the package on time. Okay, ulang. I apologize, boss. I didn't deliver the package on time. Okay, dah. Right. And then, what happened? Okay, ulang. What happened? Okay, dah. And then Saiful kata, actually, my motorcycle broke down on that day. Okay, ulang. Actually, my motorcycle broke down on that day. Okay, next. I see. So, did you fix it? Okay, ulang. I see. So, did you fix it? And then Saiful cakap, yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Okay, ulang. Yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Alright. Make sure anda ulang. Siapa yang dah ulang ikut saya tadi, saya nak anda komen. I did, bro. Komen, I did. Okay. So, ini adalah conversation yang kita dah go through hari ni. So, kita akan go through ada 2 kesalahan yang ramai orang buat. 2 kesalahan ni yang kita nak tunjukkan. Kita ambil daripada kita punya conversation, simple English dialogue hari ni. Ada 2 kesalahan yang kita nak go through. Okay. Okay, kalau kata anda ready, komen. Let's go, bro. Okay, so ini yang kita akan go through. Yang pertama adalah, the first kesalahan adalah, the first mistake yang selalu orang buat adalah, what happened dengan what happened. Okay, kalau kita cakap tentang benda yang dah berlaku, kita gunakan yang mana satu? Okay. Happen tanpa ed ataupun happen yang ada ed dekat hujung. Cuba beritahu saya, yang mana satu kita guna? What happened atau what happened? Okay, well done Syahir. Well done Happy. Okay, sebab apa? Sebab bila dia dah berlaku, bentuk dia akan berubah. Okay, yang ini saya pernah explain a few times during the live sessions. Iaitu, dalam bahasa Inggeris, dia tak sama macam bahasa Melayu. Okay, kalau kita cakap pasal bahasa Melayu, kita cakap berlaku, dia sedang berlaku, dah berlaku, akan berlaku. So, semuanya bentuknya sama. Okay, jelas tak? Alright, clear tak? So, what happened? Okay, so maksudnya kalau what happened, dia dah berlaku. Itu baru betul. Sebab bos dia kan tanya tadi, semalam kan? Ke last week? Sorry, last week. So, what happened? Okay, cuba sebut. What happened? Sebut. What happened? Dah. Okay, terbaik. So, itu yang betul. Banyak orang tersilap, dia kata what happened? What happened? So, macam mana nak bunyikan dekat hujung tu? What happened? Sikit lah. What happened?
Bunyikan sikit dekat hujung. Dapat ke? Alright. So, ini kesalahan yang pertama. Make sure anda jangan ulang. Okay. What happened? Itu baru betul. Okay. Nak tengok yang kedua pula. Siapa ready nak tengok yang kedua? Kalau ready, comment. Let's go, bro. Apa kesalahan yang kedua yang saya nak highlight hari ni? Kita tengok yang ini. Sama juga similar. Bila kita cakap tentang benda yang dah berlaku. Okay. So, kita kena, yang tak betulnya, mungkin orang direct translate dari bahasa Melayu. Dia kata, why you get complain? Kalau dari satu sudut, bunyi dia macam betul lah. Why you get complain? Kenapa kau dapat complain? Tapi sebenarnya, in English, kalau kita tanya soalan, especially bila bertanya tentang benda yang dah berlaku. Okay. Lagi tepat soalan tu, bentuk dia adalah, why did you get a complaint? Okay. Why did you get a complaint? Okay, saya nak anda komen. Kita tambah apa dekat sini? Yang kita tambah adalah did. Okay, cuba komen. Did. So, bukannya why you get complaint, tapi why did you get a complaint? You get a complaint. You get a complaint. Okay? Are you still with me? Can you hear me? Okay, I was disconnected just now. So what happened? I was disconnected just now. Okay, so why did you get a complaint? Okay, dapat ke? So make sure ini yang anda gunakan. Okay, cuba kita tukar sikit. Saya nak anda ulang dengan saya. Why did you get a car? Okay, sebut. Why did you get a car? Why did you get a laptop? Okay, sebut. Why did you get a laptop? Why did you get a phone? Okay, sebut. Why did you get a phone? Why did you get a book? Sebut. Why did you get a book? Okay. Bro, kenapa nak ulang-ulang banyak kali sebut ni? Kunci utama untuk anda develop your skill adalah practice. Practice ni dia mesti berulang. Cukup ke ulang dalam kepala je? Cukup tak? Tak cukup. Sebab bila anda so-called kononnya ulang dalam kepala ni, sebenarnya dia tak berlaku. Ulang tu mesti dekat tempat yang keluar bunyi tu. Bunyi tu keluar kat mana? Mulut. Okay. So, itu sebab kita buat sangat banyak ulang tadi. Okay. So, boleh? Dapat? Kalau clear, comment. Clear, bro. Okay. Alright. So, saya nak highlight. Saya nak bagi satu bonus. Siapa nak bonus? Nak tak? Saya nak bagi bonus. Kita dah go through 2 kesalahan daripada kita punya dialog tadi. Sekarang ni saya nak bagi satu bonus. Kalau nak, komen. Nak, bro. Okay. So, saya nak bagi satu bonus. Okay, ni bonus dia. Okay, apa beza? I'm sorry dengan I apologize. Ada persamaan ke ataupun berbeza? Okay. Okay. So, I'm sorry sama juga sebenarnya adalah nak cakap dalam satu, dia ada a few ways to use it. Okay, kalau kita cakap I'm sorry, saya minta maaf. I apologize. Itu pun betul-betul saya minta maaf. Tapi ada satu lagi cara nak gunakan I'm sorry ni. Contohnya kalau kita nak cakap tentang someone yang kehilangan. Kehilangan mungkin someone dalam family dia meninggal contohnya. So kita akan cakap macam ni. I'm sorry for your loss. Okay, I'm sorry for your loss. Mungkin kita cakap, my condolences to you and your family. I'm sorry for your loss. So dalam konteks ni, adakah dia minta maaf sebab orang tu kehilangan someone dalam family dia? Bukan macam tu. Cuma dia nak, dalam konteks tu, sorry ni dia menunjukkan rasa simpati. Okay, jelas tak? Nampak tak beza dia? So, sorry ni, cuba tulis dekat chat tu. Satu sorry equals to maaf. Satu lagi, dalam konteks yang saya guna spesifik tadi,
I'm sorry for your loss. Yang itu adalah untuk tunjukkan simpati. Clear tak? Okay. Jelas? Okay. Cuba ulang. I'm sorry. Cuba sebut. I'm sorry. Okay, kita cakap yang lagi satu pula. I'm sorry for your loss. Okay, sebut. I'm sorry for your loss. So, penggunaan dia tu berbeza. Macam recently, kalau tak silap saya lah, if you've been following the news, ada satu accident yang berlaku area Klang Valley ni. Kalau tak silap saya, masa hujan tu, ada seorang ni tenggelam. Okay. So, let's say, kita kenal the family and then kita jumpa dia, kita akan cakap macam tu. I'm sorry for your loss. My condolences to you and your family. I'm sorry for your loss. Kalau I apologize, memang untuk minta maaf sahaja. Jelas ke? Clear tak? Happy Zulhazmi. Okay, dapat? Alright, well done. Good job. Okay, saya nak kita ulang dari awal. Kita ulang dari awal, kita tengok setiap satu and kita akan repeat. Boleh? Kalau kata boleh, saya nak anda komen. Let's go, bro. Okay, kita tengok satu-satu. Okay, first anda akan dengar dulu. Saya go through sekali lalu. And then anda boleh ulang dengan saya. Dengar dulu. Saiful, why did you get a complaint last week? I apologize, boss. I didn't deliver the package on time. What happened? Actually, my motorcycle broke down on that day. I see. So, did you fix it? Yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Okay, dapat? Alright. Sekarang ni, saya sebut dan saya nak anda ulang dengan saya. Saiful, why did you get a complaint last week? Okay, ulang. Saiful, why did you get a complaint last week? Baik. I apologize, boss. I didn't deliver the package on time. Okay, ulang. I apologize, boss. I didn't deliver the package on time. What happened? Ulang. What happened? Okay, nice. Actually, my motorcycle broke down on that day. Okay, ulang. Actually, my motorcycle broke down on that day. I see. So, did you fix it? Ulang. I see. So, did you fix it? Yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Okay, ulang. Don't worry, boss. Yes, I did. Don't worry, boss. It won't happen again. Okay, terbaik. Okay, next. Kita ulang sebut yang kesalahan yang pertama tapi sebut yang betul. What happened? Okay, ulang. What happened? Okay dah. Okay, the next one. Why did you get a complaint? Okay, ulang. Why did you get a complaint? Okay, ulang next pula. Why did you get a car? Okay, ulang. Why did you get a car? Why did you get a book? Okay, ulang. Why did you get a book? Why did you get a ticket? Okay, ulang. Why did you get a ticket? Alright. Okay, the next one. Yang bonus tadi. I'm sorry. Okay, sebut. I'm sorry. Itu untuk nak cakap maaf. Okay. I'm sorry for your loss. Itu nak cakap simpati. Okay, ulang. I'm sorry for your loss. Okay, next. I apologize. Okay, ulang. I apologize. Alright, well done. Good job. So, saya nak anda komen, tepuk tangan, puji diri sendiri. Okay, siapa lagi nak puji diri anda kalau bukan diri sendiri? So, well done. So, kita dah go through hari ni satu simple English dialogue dan ada dua kesalahan yang kita dah go through tadi and satu bonus yang saya dah share dengan anda. Okay, well done. Good job. Siapa yang consistent dan committed buat dari awal tadi. Okay. So, before we end the session, saya nak tanya. Okay. Anda nak tahu tak sebenarnya macam mana cara kalau anda sedang cari kelas, tengah nak tahu bagaimana nak improve English dengan cepat. Okay. Ada kesalahan biasa yang orang buat dan mereka selalu buat kesalahan ni dan punca utamanya adalah sebab mereka tak betul-betul faham apa yang dia belajar dulu. Okay. Nak tengok tak apa kesalahan yang selalu orang buat? Kalau nak komen. Nak bro? Right? Kita tengok ni. Contoh okay.
Alright. Nampak ke? Okay. Contoh. They are my friend. Okay, yang ini betul ke salah? Okay. Kebanyakan orang yang mungkin ada masalah, dia tak yakin, selalunya mungkin dia silap dekat sini. Sebenarnya yang ini tak betul. Dia bukannya they are my friend. Okay. Kita tengok pula. Razi live in KL. Okay, betul ke tak? Sebenarnya tak betul. Bukannya Razi live in KL. Okay, next apa pula? Salmi work all day yesterday. Dari satu sudut tengok macam betul. Tapi sebenarnya yang ini tak betul. Okay, kita tengok next pula. He finished that already. Kalau dengar memang rasa memang betul je. Tapi sebenarnya ni tak betul. Okay, kita tengok next pula. Okay. Siti don't know about the meeting. Okay, yang ini betul ke tak? Tak betul juga. Okay, dekat mana yang tak betulnya tu? So, dekat sinilah sebenarnya kebanyakan orang yang ada masalah, kalau anda masih lagi tak yakin nak speaking masa kerja, dalam presentation, anda tak yakin dengan ayat anda. Anda ragu-ragu. Anda rasa tangan tu sejuk. Bila nak keluar je, rasa mulut tu kering. Maksudnya, anda tak ada confidence level yang tinggi. Mungkin anda pernah kena gelakkan kawan-kawan. Okay. Benda yang anda kena betul-betul perbaiki adalah kefahaman. Okay. Nak tahu tak? I fikir ni kita sebenarnya ada formula. And formula yang kita gunakan sebenarnya bantu anda untuk lancar speaking dengan cepat. Okay. So, formula ni, nama dia adalah LIPA formula. Dia ada tiga langkah yang kita akan, okay, 3 langkah iaitu learn, practice, repeat. Okay. Secara ringkasnya, learn ni, masalah orang banyak adalah bila dulu dia belajar, dia tak betul-betul faham. Dia belajar, bukan tak belajar, rajin je. Pergi kelas, mungkin pergi tuition. Dulu, siapa dekat sini pergi sekolah dekat Malaysia yang dia belajar English selama 11 tahun? Cuba komen. Saya pun berada di Malaysia. I spent 11 years in Malaysia learning English. Tapi, kenapa masih lagi, kalau anda lah, saya tak cakap semua, tapi kalau anda adalah orang yang masih lagi tak boleh nak gunakan English dengan baik sekarang, apa yang jadi? Kenapa 11 tahun belajar, kita masih lagi ada masalah tu? Kenapa mungkin kita ni dapat grade bagus, tapi kita tak dapat nak speaking dengan baik? Practicality tu kita tak boleh buat dengan baik. Okay. Yang ini ada benda yang kita akan kupas nanti, saya akan beritahu. Tapi yang pertama adalah learn. Sebab kita belajar, kemungkinan besar banyak benda kita belajar tapi kita tak faham. Okay, ni yang pertama. Yang kedua adalah practice. Bila belajar, okay, belajar dapat knowledge, soalan dia, bila ilmu yang dah belajar tu digunakan? Saya tak cakap orang lain. Kalau anda zaman lebih kurang macam saya, kalau kita pergi sekolah, kita belajar English ni untuk apa? Untuk grades. Betul tak? Bila praktis? Tu yang datang masalah macam kawan kita kerja Samsung tadi tu. Sebab apa? Sebab dia dulu dapat A. Tapi bila dia duduk dalam surrounding yang semua orang cakap bahasa Inggeris dan dia tak boleh nak speaking dengan baik, dia rasa ketinggalan. Sebab praktis tu tak berlaku. Setuju tak? Kalau setuju komen. Setuju bro. Okay. Dan yang ketiga adalah repetition, repeat. Okay. Kunci untuk betul-betul improve, develop kita punya skill to the next level adalah repetition. Dia mesti ada pengulangan. Macam anda kan, semua orang mungkin pernah ada drive kereta, anda ada kemahiran tertentu. But most people, insya-Allah, tahu macam mana nak drive, tahu mungkin macam mana masak nasi. Betul tak? Tahu macam mana nak sebut nama sendiri dengan lancar. Okay, saya bagi contoh mudah, boleh tak? Okay, cuba semua orang, ni pernah saya buat contoh ni. Kalau anda pejam mata, cuba pejam mata sekarang. Buat tangan macam ni. Okay, sebelum pejam mata tu, buat tangan macam ni. Kalau anda tengah drive ke, janganlah pejam mata tu, bahaya. Okay, buat tangan macam ni, pejam mata. Saya kira 1, 2, 3, cuba pegang telinga kanan. Ready? 1, 2, 3. Tak pandang pun, tapi macam mana boleh pegang dengan tepat? Sebab kita dah buat banyak kali. Betul tak?
Itu kunci dia. Sometimes kita nak cari magic. Aku nak improve English lah. Aku nak dapat yang macam telan pil esok boleh speaking. Sebenarnya the key adalah proses ni. Ini adalah LIPA formula. Learn, practice and repeat. So siapa yang nak tahu? Kalau anda betul-betul nak improve, betul-betul nak buat perubahan dalam tahun ni, nak tak saya tunjukkan cara macam mana anda boleh improve dengan cepat? Okay? Siapa nak? Sebab esok, kalau anda betul-betul nak, cuba komen nak. Sebab esok sebenarnya, I fikir kita akan adakan kuasai English trial class. Okay? Dalam sesi tu anda akan tahu macam mana sebenarnya anda boleh improve dan kuasai English. Kita nak tunjuk jalan dia dengan LIPA formula. Oh, esok maksudnya dah kuasai English ke? Esok anda akan tahu jalan dia. Okay, and then anda akan experience macam mana anda boleh improve dengan cepat. Okay, dan apa yang kita buat ni bukan something new. Alhamdulillah, I fikir English kita, we have actually been around for few years. Tak adalah lama sangat, dari 2012. Kalau anda tengok kat sini, these are some of our students yang improve bukan saja sikit-sikit, alhamdulillah significantly. Kita ada macam-macam. Kita ada lawyer, kita ada yang atas ni Cik Khusyairi ni adalah seorang lawyer. Kita ada doktor, kita ada businessman, kita ada nurse. Okay, some of our students are engineers. Kita ada cikgu, kita ada custom officer, kita ada software developer. Kita ada siapa lagi? Kita ada lawyer lagi. Kita ada social worker. Engineers a few people. And then kita ada cikgu juga. Pegawai pendidikan pun ada. Kita ada siapa lagi? Guru. Siapa lagi kat belakang ni? So, and then these are actually some of the students. Dan mereka ni semua telah dapat improvement selepas mereka lalui proses yang betul, iaitu gunakan LIPA formula. So, kalau anda betul-betul nak nampak macam mana, sebab sesi ni kita akan buat pada malam esok. Dan anda tak risau, dia online je. Maksudnya anda boleh join, anda boleh duduk kat mana anda berada, and then anda boleh join the session, but make sure anda ready. Okay, sebenarnya mudah dah tu online. So make sure anda ready, maksudnya macam saya lah nak. Maksud saya macam saya ni, duduk, sit down properly, ada meja, you are ready to receive the knowledge. So ini sangat penting. Bila anda tahu proses ni, anda akan nampak, oh sebenarnya ada je harapan untuk aku nak improve. Okay, alhamdulillah IFK English kita dah terima. Kalau anda nanti pergilah Google, do your own research before join kuasa English trial class esok. Kita ada almost on one platform we have almost 1,500 5-star reviews. On social media semua we have more than 1,500 reviews, 5-star reviews, alhamdulillah. Meaning we are actually giving impact. So inilah juga yang anda nak. Okay, alright. Dan kalau kata anda betul-betul nak join, saya nak invite anda untuk klik, pergi ke IFK punya page. Okay, nanti anda boleh pergi, klik dekat link dekat bio tu, and then talk to our team. Okay, make sure anda cakap dengan team, jangan tunggu. Sebab apa? Kalau anda tak buat perubahan, takkan ada orang yang boleh buat perubahan untuk anda. You have to take action. Okay, clear ke? Alright. Siapa yang kat sini ni yang mungkin dah join a few sessions dengan saya ni? Saya nampak tadi ada a few. Kalau tak silap saya, Wan Anom, Zul Hasmi. Siapa yang first time? Ada yang first time ke? Cuba komen. First timer. Siapa yang first time komen? First timer. Okay. Isha Syamila, Teo Ais. Sedap tu. Nick T. Okay. Zul Hasmi, first time. Okay. Welcome. Okay, make sure kalau anda dapat something daripada sharing saya hari ni, make sure anda follow IFK English. Okay, klik the follow button. Dan kalau anda rasa macam sharing yang saya buat so far memberi manfaat, make sure anda klik button share tu untuk bantu. Kalau anda kenal lah, mungkin kawan-kawan ada yang macam nak belajar English juga kan. Okay, sharekan our page, sharekan the video. Make sure kita bantu diorang juga, macam ada sebenarnya cara untuk nak belajar dengan mudah ni. And IFK English can actually help you to achieve that. Okay. So saya rasa itu saja. Thank you so much for listening. Thank you so much for joining the session. Okay.
Alright. Alright. Okay. Okay, itu saja. Thank you so much everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Take care. Bye-bye.